sifat mazmumah, sifat yang tercela dalam hati kita. Bila kata sifat mahmudah, sifat yang terpuji dalam hati kita. Jadi semua sifat-sifat ni, masalah Sayyidina Muhammad, sifat mahmudah dah kita baca ni. Yang ke-8 ni, yang terakhir, masalah Sayyidina Muhammad. Sifat-sifat ini hanya akan ada kalau kita dah buang sifat-sifat yang tercela hari itu. Kalau kita dah buang sifat-sifat yang tercela hari itu, barulah sifat-sifat mahmudah ini boleh masuk dalam hati kita. Baik. Cara untuk masukkan sifat-sifat ini ke dalam hati kita, masalah Sayyidina Muhammad, ialah melalui guru yang mursyid. Guru yang mursyid. Guru yang boleh membimbing hati kita. Guru yang mursyid ini, masalah Sayyidina Muhammad, ialah seperti doktor. Seperti doktor ataupun tabib yang boleh merawat penyakit zahir kita. Masalah Sayyidina Muhammad. Kalau yang boleh merawat penyakit zahir kita, masalah Sayyidina Muhammad, itu doktor. Doktor pakar. Kalau mursyid, iaitu satu orang yang pakar berkenaan dengan hati. Masalah Sayyidina Muhammad. Pakar berkenaan dengan hati ini, dia bukan try-try. Kadang-kadang doktor pun, masalah Sayyidina Muhammad, dia pun try-try juga. Doktor hak zahir ni pun try-try juga. Pengalaman kita pergi hospital, masalah Sayyidina Muhammad, bila abang sakit tu, dia bagi ubat ni. Dia kata bagi makan sampai habis nak. Kalau tak lega juga, seminggu main lain. Dia pun try juga. Dia tak pakar. Jadi kalau pakar ni, masalah Sayyidina Muhammad, dia tuju betul sakit. Dia tuju betul sakit. Mana kita ni lemah. Walaupun kata doktor, masalah Sayyidina Muhammad lemah juga, tak boleh trace yang sebenarnya sakit tu macam mana. Dia cuba dulu, masalah Sayyidina Muhammad tu banyaklah. Kita yang masuk hospital tu jadi bahan uji kaji. Jadi doktor try, cuba tengok masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila sebut pakar yang berkenaan dengan hati tu panggil mursyid. Mursyid. Kalau macam saya, macam tutup guru kebanyakannya, masalah Sayyidina Muhammad, kebanyakan ustaz-ustaz, masalah Sayyidina Muhammad yang ada pada hari ini, kebanyakannya hanya guru murabbi saja. Yang boleh baca hak luar ya. Yang boleh baca hak luaran saja. Masalah Sayyidina Muhammad. Guru mursyid, dia boleh baca hak dalam hati. Dia tengok orang, dia tahulah. Hak ni gila dunia. Dia tengok hak ni kalau orang puji, terangkat ekor-ekor. Dia tahu dia ni suka dipuji. Masalah Sayyidina Muhammad. Hak ni pongoh. Dia tengok muka, dia tahulah. Dia tengok gaya-gaya, dia tahulah. Baik, pasal apa? Sebab mereka tu Tuhan bagi dalam hati mereka tu satu cahaya Tuhan, masalah Sayyidina Muhammad. Dengan cahaya itulah mereka boleh scan hati kita. Dia panggil kasyaf. Scan tu dia panggil kasyaf. Ada tak guru mursyid pada hari ini? Masalah Sayyidina Muhammad ada. Tapi susah dicari. Susah dicari. Tapi kalau kita nak sungguh, kita akan dapat. Masalah Sayyidina Muhammad. Nak sungguh ni macam mana? Nak sungguh ni seperti orang yang dapat ayak, dia nak sungguh-sungguh ayak. Bila orang tu dah ayak, ayak tu dia nak sungguh-sungguh. Bila nak sungguh-sungguh tu dah panggil dahaga. Dahaga kan? Dapat. Masalah Sayyidina Muhammad. Dapat. Kadang-kadang ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, guru murabbi tu pun boleh menempati guru mursyid dengan sebab murid tu dahaga. Ni Allah. Guru tu guru murabbi ya pun. Tapi oleh kerana murid tu dahaga sangat, masalah Sayyidina kepada bimbingan hati dia. Bila main mengaji, masalah Sayyidina Muhammad, semua hak dalam hati dia terjawab habis. Pasal murid tu dahaga, bukan sebab guru tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, kadang-kadang taib. Jadi subhanallah, kadang-kadang
Sebenarnya itulah dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pun kadang-kadang dengan benar seorang guru. Dengan benar seorang guru. Dia bercakap ya. Dia bercakap hak kita bercakap hari ni tawakul. Tawakul. Kalau daripada rumah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad kita dah prepare nak cakap. Tuan-tuan, hal tu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad tak seperti satu orang guru yang main mengajar, dia kata aku serah, Tuhan nak suruh aku cakap apa, aku cakap hari ni. Tuan. Jadi subhanallah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebab banyak pengalaman guru-guru yang mengajar, bila dia tu serah kepada Allah, bukan dia tak prepare, bukan dia tak bersedia. Tapi bersedia tu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai usaha saja. Sebagai usaha saja. Sebab dia tak mau juga Sallallahu alaihi wasallam Muhammad benar ada cakap tu, benar yang dia cakap tu tak ada benar. Kita faham tak ada benar, tak ada isi. Dia tak mau juga. Jadi dia usaha, dia buka kitab, dia baca, dia tengok, dia tulis Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi dia tak bergantung dengan hak dia tulis. Dia bergantung dengan hak Tuhan bagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila dia bergantung dengan hak Tuhan bagi, kadang-kadang tu dia tengoklah, tapi tak lekat apa tu. Hak dia baca tu hak Tuhan bagi juga. Satu patah perkataan, hak dia tulis, hak dia rujuk pun dia tak cakap. Itu dia bagi benar seorang guru. Bila guru tu bertawakul kepada Allah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ghalibnya subhanallah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hak murid-murid ni yang dahaga kepada pembaikan hati ni, banyak yang lepas lalui masalah selesai pasal jawab dah. Baik Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi bila dia kata ibarat maknanya benda yang hak dalam hati. Kalau tuan-tuan, orang tak pernah tengok mikrofon, duduk dalam hutan manalah, kita kata tak pernah tengok mikrofon, kita pun bawa dia main tengok. Kalau tengok mikrofon boleh taklah main Masjid Susanah hari ni. Kita tunjuk, ni mikrofon ni. Tu makna bukan ibarat. Sah dan sahih, inilah mikrofon. Ibarat ni hak dalam hati. Hak dalam hati ni dia kena kata ibarat. Sebab benda tu tak boleh tengok. Hak dalam hati tak boleh tengok. Jadi kita semua ni sama saja. Sama saja semua kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi siapa yang bertawakul, kita semua tak tahu. Tawakul dalam hati. Jadi sebab itu Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka dikata ibarat. Semua sifat-sifat mahmudah ni dikata ibarat. Taib Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, at-tawakkul. Jangan dia at-tawakkul ni tu istilah sebenar. Terjemah kita tawakal, terjemah Melayu tu. Tawakal tu terjemah Melayu. Sebenarnya tawakul, perkataan asalnya adalah tawakul. Tawakul terjemahnya tawakal. Tawakal tu berlain, tawakal tu lain pula. Tawakal dengan syaddah. Lagi satu kalau dipanggil tawakul. Tawakul. Jadi kalau tawakal ataupun jadi tawakal ni Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang bertawakal tapi dia tak usaha. Tawakul ni dia bertawakal, dia usaha. Tapi kalau tawakal Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia serah ya, tak usaha lah. Taib. Jadi yang dikendaki oleh syarak ni Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang dikendaki oleh syarak ni usaha. Usaha di pihak kita. Lepas tu kita serah. At-tawakkul artinya ibarat daripada berpegang dengan Allah, berpegang hati dengan Allah, berpegang hati dengan Allah Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, serta berserah kepadanya pada tiap-tiap hal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
berserah, berpegang hati dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, serta berserah kepadanya pada tiap-tiap hal. Tiap-tiap hal, tiap-tiap keadaan. Hati berpegang dengan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Berpegang yang mana apa? Bergantung dengan Allah. Bergantung dengan Allah. Baik. Jadi subhanallah, kita ni bila kita mengaji ni Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, sekali kita mai, jadi nak masuk ilmu ni tuan-tuan, dia bukan macam kita mengaji matematik Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Bukan macam kita mengaji ilmu-ilmu yang kalau kita contohnya Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, tuan-tuan nak belajar menjahit, muslimat nak belajar menjahit. Bila main belajar menjahit, hak cikgu hak ajak menjahit tu, dia tunjuk. Ada satu orang pakar tu, dia ajak buat jendela tu sehari. Orang yang mai kat dia tu sehari tu boleh buat jenis, boleh buat turun tingkap. Baik. Ilmu ni dia bukan hari ni mai, hari ni boleh faham. Kadang-kadang soalan Sayyidina Muhammad kita hangguk dah tu, tak faham lagi tu. Oh macam tu no, bukan. Sebab dia bukan jenis di sini, dia di sini. Kalau di sini soalan Sayyidina Muhammad, tu yang hangguk. Tapi hak di sini ni, di semua ni ikhlas, syukur, ni semua di sini. Soalan Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi berpegang hati dengan Allah. Berpegang hati mana bergantung hati dengan Allah. Jangan bergantung dengan makhluk. Makhluk tak ada apa. Makhluk ni macam tak ada lah. Makhluk ni tak ada sebenarnya. Zahir je ada. Soalan Sayyidina Muhammad. Contoh, kita kata soalan Sayyidina Muhammad. Ni dalam kepala otak kita ni. Soalan Sayyidina Muhammad. Waktu kami budak-budak dulu, zaman saya tu zaman 80-an. Soalan Sayyidina ngaji sekolah agama. Duduk di kampung tu, di Baling tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Cikgu tanya, nak pergi mengaji sekolah mana? Mata Mahmud cikgu. Cikgu tu nak hantar pergi mana tau? Sekolah had ada kelas juga. Saya dulu waktu sekolah jadi tokoh pelajar. Jadi cikgu pun haraplah nak pergi sekolah had dia tak. Saya kata Nabi Mata Mahmud. Mata Mahmud tu kira paling baik lah pada kita hadut tengok tu. Dia kata Rasulullah Sayyidina Muhammad, nak kerja apa esok? Maknanya kalau mengaji sekolah agama tak nak kerja. Pada dia kalau mengaji hak sekolah hak dia tunjuk tu, maknanya barangkali pada pandangan cikgu hak tu ada kerja. Tuan-tuan, Rasulullah Sayyidina Muhammad. Saya pula daripada budak ni. Kan ada kad kemajuan sekolah kan. Dia ada hak cikgu tulis bab ulasan. Lepas tu hak hak cikgu tulis bab ulasan. Lepas tu hak kerja pun ada juga, kerja ingat tak? Lah buku kad rekod ada lagi? Tak ada lah kono. Ada kerja. Saya tu katanya kerja apa? Ustaz. Mula-mula dulu nak kerja askar. Lepas tu 2-3 tak askar, macam apa pula bomba apa saja juga. Lepas tu bila besar sikit jam 4, cikgu tanya kerja apa? Ustaz. Lepas tu ustaz lagi. Sampai ustaz. Sampai cikgu kata, tak ada kerja lain ke? Cikgu tak respect kerja ustaz. Tapi tuan-tuan subhanallah, jadi pada kita tu, masalah sana, kita tak baca dah. Hak kita baca tu hak Tuhan. Jadi subhanallah, contoh kadang-kadang masalah Sayyidina Muhammad. Contoh macam anak-anak kita ni hak ni yang hak dewasa, yang anak-anak kami hak besar-besar ni hak mengaji ni, anak-anak ribat ni. Depa ni mai masalah Sayyidina Muhammad. Kira pagi saya tawakal tu pun nak kena pam tu. Pasal apa? Sebab bukan ada hitam putih lagi nak sambung mana mengaji.
Kata-kata tahu ni lah nak pi buat MOU. Tapi dengan syekh tu mai tak ada buat lagi lah. Saudara Sayyidina Muhammad, tempat tu ada dah. Cumanya dia tunggu kita pi ya. Baik. Jadi subhanallah, saudara Sayyidina Muhammad, ada di kalangan kita ni. Si anak tu teringin nak main mengaji sekolah macam ni. Si mak tu, si anak tu kira tawakal bulat dah. Si mak tu dia kata ish. Si mak tu kata ish. Ish tu faham? Ish. Sedangkan Saudara Sayyidina Muhammad ni duk mengajak lama dah. Ustaz duk mengajak lama dah ni. Dia pada tahun bila duk mengajak ni? Sampai muka surat 50 dah. Tapi tak faham lagi tu. Tak faham lagi. Sebenarnya yang jamin rezeki bukan kita, Allah. Saudara Sayyidina Muhammad. Yang jamin rezeki bukan kita, Allah. Kita tak pernah tahu rezeki anak kita. Semua kita tahu, semua tak jadi. Allah yang jadi. Saudara Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Jadi kita baca. Ibarat daripada berpegang hati dengan Allah. Pegang hati, bergantung hati dengan Allah. Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ibarat macam ni. Tawakul ni ibarat seperti ni. Saudara Sayyidina Muhammad. Burung. Tuan-tuan, kita ni ada kerja juga. Kita ni ada kerja. Ada kerja cikgu, ada kerja ustaz, ada kerja ustazah, ada engineer, ada doktor, ada polis. Tuan-tuan, Saudara Sayyidina Muhammad. Burung cuba tanya, burung tu cuba tanya, dia kerja apa? Kan kalau tuan-tuan boleh jumpa burung, orang tanya, ini burung hang kerja apa? Enggak, burung-burung ni kerja apa? Burung kan ada kerja apa? Tapi tuan-tuan, ada makan tak? Ada makan, tak kerja apa boleh makan. Burung-burung ni, tawakul ni Saudara Sayyidina Muhammad ibarat macam burung. Dia keluar khimasan, dia balik bitanan. Dia keluar perut dia kosong, dia balik perut dia penuh. Dia tawakul ni Saudara Sayyidina Muhammad, mana kita serah bulat. Rezeki kita Allah. Rezeki kita Allah. Tuan-tuan, Saudara Sayyidina Muhammad, kita kadang-kadang ni pada kita Saudara Sayyidina Muhammad, kalau kerja ni terjamin, kalau kerja ni tak terjamin. Itu tak betul. Kerja tu usaha. Kerja tu usaha. Jangan kita kata kalau kerja jenis keduniaan ni terjamin. Kalau kerja jenis keakhiratan ni tak terjamin. Tak kena. Semua tu Tuhan tak lah. Kalau kita kata selalu lagi mengaji. Kalau mengaji pondok tak terjamin. Kalau mengaji sekolah sains terjamin. Tak betul lagi sekali. Sangat tak betul. Kita mai Tuhan tak dah. Tuan-tuan, contoh tuan-tuan tengok Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan pernah dengar Ustaz Muttalib Ma'ruf? Saya ni dia tengok gambar dia, tak pernah jumpa dia. Dan pi sekolah dia ada pun.